Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari Jumaat 21 Mac 2025 yang lalu merupakan hari yang bermakna bagi semua warga SK Setiap Alam, di mana kita berkumpul untuk meraihkan seorang guru yang telah memberikan komitmen, dedikasi dan jasa yang tidak ternilai kepada dunia pendidikan, Cikgu Jamiyah binti Zakaria. Setelah 30 tahun menjadi guru, akhirnya tiba masa untuk beliau bersara dari bidang pendidikan. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language. Atas segala nikmat ilmu, kasih sayang dan tunjuk ajar yang telah beliau curahkan sepanjang tempoh. Yang beliau lalui dengan penuh untuk membacakan bidata insan. Perguruan ya, apabila berada di sesi praktikal. Paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive. Semoga Cikgu Jamiyah akan terus diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan mengharungi hari-hari persaraan beliau. Walaupun hari ini adalah titik akhir perjalanan cikgu sebagai pendidik di sekolah ini, jejak dan bimbingan cikgu akan terus hidup dalam diri kami. Ilmu yang cikgu curahkan adalah hadiah terindah yang akan kami bawa sepanjang hayat. Semoga persaraan ini menjadi permulaan kepada babak baharu yang penuh dengan kebahagiaan, kesihatan dan detik-detik indah bersama keluarga tersayang. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan cikgu. Selamat bersara dan semoga sentiasa dirahmati. Cikgu akan selalu dikenang. Namun juga memberi teladan dalam setiap langkah. Terima kasih rakan-rakan sejawat. Kita saling menyokong menjadi satu keluarga. Walau dan
Jamaya, saya mewakili tim TVPSS ingin mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang telah diberikan oleh Cikgu Jamaya. Sumbangan beliau dalam bidang pendidikan akan terus dikenang dan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Selamat bersara Cikgu Jamaya. Sekian dulu dari saya, Siti Khadijah binti Muhammad Zahili dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Setia Alam. Channel hebat, Sekolah Kebangsaan Setia Alam hebat. Jumpa lagi.